Ramai orang ingat dia kaya, tapi sebenarnya dia cuma nampak mewah je. Kalau nak jadi orang kaya, kena faham benda ni betul-betul. Guru saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i pernah cakap, kaya tu lain, mewah tu lain. Orang kaya tak semestinya hidup mewah, tapi orang yang hidup mewah belum tentu dia kaya. Dulu masa saya kecil, saya ingat orang kaya ni macam ni. Kereta besar, rumah besar, gaji besar, itu semua orang kaya. Nampak semua besar je, saya terus label itu orang kaya. Rupanya saya silap. Saya mula belajar, baca buku misi bebas hutang dan tengok sendiri mentor saya mengajar, baru saya faham satu benda yang penting. Nak ukur kekayaan ni bukan tengok gaya hidup, tapi tengok pada 3 perkara ni. Yang pertama, berapa tabungan? Dah banyak ke kita simpan? Yang kedua, berapa aset yang kita ada? Dan yang ketiga, adakah hutang kita makin bertambah atau makin berkurang? Bayangkan, dapat kenaikan gaji. Apa yang kita buat? Terus upgrade kereta. Nampak macam naik level. Tapi sebenarnya kita sedang tambah hutang. Kalau setiap tahun gaji naik, hutang pun naik, hakikatnya kita sebenarnya menuju ke kemiskinan, bukan menuju kekayaan. Orang yang betul-betul nak jadi kaya ni, dia akan buat benda ni. Gaji naik, tabungan dia bertambah. Gaji naik, harta dia bertambah. Gaji naik, hutang dia berkurang. Simple. Tapi ramai yang tak buat. Kalau anda pegang 3 formula ni, insya-Allah cuma persoalan masa je untuk jadi kaya. Bukan nampak kaya, tapi betul-betul kaya. Kalau rasa video ini bermanfaat, share dan tag kawan-kawan yang masih keliru beza kaya dengan mewah. Follow saya rapat-rapat untuk lebih info dan tips simpanan emas. Emas, pasport kekayaan kita semua.